Elisha, maaf soal perihal kemarin. Aku silap sangat. Maaf dah buat kau malu. Apa dia, Ali? Itu perihal kecil je. Aku tak berasa apa-apa pun. Dari lama, aku dah maafkan kau. Aku tak berlebihan dengan apa yang kau anggap. Selepas lagi-lagi, kau dah lama kenal aku kan? Aku tak macam tu, Ali. Hah? Ya ke? Syukurlah. Aku kira kau merajuk sangat sampai aku bingung cara nak pujuk kau. Ada-ada je kau ni. Ali, aku tak boleh balik lewat 5 petang. Lah. Aku hantar kau balik Iyalah kau hantar aku balik. Rumah kita sejalan lah. Lah. Ada-ada je kau ni. Lupa lah. Okeylah, jom comot. Kita balik. Comot. Sini. Okey. Ai, comotnya. Elisha, jom. Ali, terima kasih sebab dah warnakan hidup aku. Aku tak tahu feel ni. Cuma aku rasa inilah rasa yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku faham apa yang kau rasakan. Kau simpan baik-baik je rasa tu. Aku tak sangka kau dah tak macam dulu lagi. Kejap. Aku dulu macam mana emangnya? Budak ingusan. Comot. Elisha. Dah, aku tak ada salah kan? Pipi kau tu merah sangat. Kenapa? Elisha. Aku tak sangka kau semakin dewasa sekarang. Kau tahu cara tempatkan orang yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Aku akan balas. Aku tak percaya kau nak balas tu. Sedanglah kau tu kunyah. Kita tunggu je. Lambat. Tata comot. Dadah. Aku pergi dulu. Comot. Dah, jom. Terima kasih, Ani. Ali, aku ada ajak kau ke akuarium Starbling. Aku dah pesankan 2 kad untuk kita. Kau nak ikut tak? Bukan nak ikut lagi, tapi kau kena ikut. Ni perihal aku balas apa yang kau buat semalam ke aku. Aku tak cuma plan je kan? Aku ada bukti nyata. Wah, tak sangka lah. Sekelas kau pun. Tumbennya. Aku? Kenapa? Aku pun perempuan biasa lah. Tak ada lebih. Sorry. Aku boleh telefon kejap? Boleh. Ali. Elisha. Kenapa ni telefon? Aku nak tanya. Kau ada urusan tak untuk besok? Sebenarnya sih ada. Ada? Aku dengar ayah nak ke pusat kajian penelitian. Jam berapa tu? Aku tak tahu, tapi nampaknya barang kita ni banyak sangat. Mungkin 1 hari penuh. Ali? Siapa tu Ali? Ayah, bukan siapa-siapa lah. Comot. Kamu telefon dengan siapa tu? Tak ada ayah, tak ada. Comelnya. Habis tu Elisha,
Kenapa lagi ni? Jadi kalau kau ada urusan, kau tak dapat datang lah. Tak. Aku boleh luangkan waktu. Bukan ayah kau ajak kau? Luangkan je waktu untuk ayah kau dulu. Tapi jangan terburu-buru sangat. Dahulukan orang tua kau, Ali. Okey, Lisha. Terima kasih. Kejap, Lisha. Aku boleh bawa comot tak? Aku tak ada kawan lah. Comot? Kau tak ada kawan? Aku ni kawan kau? Bukan. Boleh. Tak tahulah. Tapi kena bayar ke tak? Kalau hewan peliharaan, dihitung masuk juga ke? Tak tahu. Nantilah kita tengok sana. Kalau misalnya bayar, Ali ke yang bayar? Iyalah. Masa aku yang bayar? Taklah, canda. Aku yang bayar. Kemarin kan kau dah belikan aku 15 skop aiskrim. Aku kenyang sangat. Okeylah. Terima kasih, Lisha. Sama-sama. Lisha. Tapi kan, Lisha. Tapi apa? Tak jadilah. Okeylah. Jumpa esok. Jumpa esok. Bye-bye. Comot. Macam mana ni, Comot? Kita nak ke akuarium. Siapa? Untung aku boleh ajak kau, Comot. Kalau aku tak boleh cakap siapa-siapa. Macam mana kalau aku ketahuan? Macam mana kalau ada kawan sekolah kita atau ejen manager lain? Aduh, malulah aku. Tapi apa salah aku dipikir sangat? Kita cuma berjalan je. Tak ada lebih lah. Tapi cuma aku takut lah. Tak apa-apalah, dah lah. Comot, Elisha ajak aku ni berdua je. Berdua? Berdua je? Tenang. Ada kau. Pandai aku kan? Tapi kalau ada kawan aku macam mana? Kalau ada para ejen muda yang lain? Tak adalah. Kita orang ni cuma berjalan je. Apa yang perlu dirisaukan? Dia cuma nak balas kebaikan kita je, Comot. Yang pasal foto-foto. Semoga je tak ada. Kalau ada, matilah aku. Mana Comot? Alah, pipi aku merah. Kenapa ni? Jangan. Aku tak suka dia, Comot. Mana ada. Kita orang ni sebatas kawan je. Malam-malam jangan ribut. Sorry, ayah. Comot ni. Dah. Aku nak tidur dulu.